Untuk bekal hari ni, jom kita masak terong. Hari ni Nina buat sambal terong petai goreng je, sedap ni tau. Makan dengan telur mata. Dekat nasi tu bubuh kicap sikit. Jom. Terong ni Nina potong panjang-panjang macam ni lah. Letakkan sedikit garam dan juga tepung jagung. Okey, kalau tak ada boleh je guna tepung bistari tu je. Lepas tu kita goreng garing-garing lah ya. Sampai dia keras macam tu kan. Lepas tu boleh angkat. Lepas tu Nina masukkan sekali kita punya petai. Dan juga Nina gorengkan kita punya lada, bawang putih, bawang besar dan juga udang kering ni. Dah goreng cantik, blend. Lepas tu terus kita tumis. Macam ni. Cara dia lebih cepat lah dan lebih cepat kering. Masukkan gula sikit, perasa dan sos tiram ni. Dah nampak warna dia gelap macam ni. Terus masukkan kita punya bahan yang kita dah goreng tadi. Terong dan juga petai tu. Gaul-gaul rata. Dah siap. Senang je kan masak dia. Ini sedap ni wak. Ya Allah, makan nasi bertambah-tambah. Itu saja yang dapat Nina kongsikan hari ni. Semoga bermanfaat. Bye-bye.